Tuan Yang di-Pertua, penekanan isu kesejahteraan rakyat seperti perumahan rakyat termiskin sentiasa menjadi isu utama yang diperjuangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak dari dulu lagi dengan pelbagai jenis bantuan dan skim perumahan. Sehingga kini sama ada kita mahu mengaku ataupun tidak, jutaan rakyat telah menikmati skim perumahan yang telah disediakan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Namun begitu, saya ingin menyatakan satu perasaan yang amat kecewa sekali apabila baru-baru ini mendapat maklumat yang dibawa kepada saya oleh beberapa NGO khususnya di negeri Pulau Pinang yang menggambarkan keadaan yang sebaliknya. Kekecewaan saya timbul apabila sumber-sumber ini menyebutkan bahawa YAB Bagan selaku Ketua Menteri Pulau Pinang telah secara langsung atau tidak langsung telah terlibat dalam penjualan tanah yang asalnya telah diperuntukkan untuk pembinaan rumah kos rendah untuk disewa dengan kadar RM100 kepada rakyat termiskin. Tanah tersebut telah dijual secara tender untuk projek pembinaan hospital swasta dan juga hotel suite. Jadi ini sudah tentu menampakkan kepada kita satu percanggahan dasar perumahan negara yang mana kita menggunakan tanah-tanah yang diperolehi oleh pihak kerajaan sepatutnya untuk membina rumah-rumah bagi tujuan bekalan rumah kepada rakyat termiskin. Malah lebih menyedihkan lagi apabila ia turut membabitkan isu pemilikan hartanah oleh Yang Amat Berhormat Bagan pada Oktober 2015 yang juga boleh dikaitkan dengan isu penjualan tanah ini. Ya, selamat Guru. Saya baru mula. Saya nak minta tafsir logo tarik balik kenyataan oleh tersebut. kerana isu ini membabitkan. Apa sumber yang digunakan? Apa yang sumber yang digunakan oleh tafsir logo? Oleh kerana saya ada sumber dia yang akan boleh sumber buktikan. tak langsung. Yang Muhammad Seremban. Oleh kerana isu ini membabitkan isu integriti dan juga isu perumahan rakyat termiskin di bawah kendalian Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ini perbahasannya Muhammad. Duduk. Tasik Gelugur. Tadi saya dengar Bukit Gelugur pun bermacam-macam, saya biarkan. Yang Muhammad Perdana Menteri tiada juga dalam Dewan. Jadi, Yang Muhammad, ya. Yang Muhammad, ya, sila. Oleh kerana isu ini membabitkan isu integriti dan juga isu perumahan rakyat termiskin di bawah kendalian Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dari segi dasarnya, maka isu ini saya bangkitkan dalam Dewan yang mulia ini bagi mendapatkan penjelasan daripada menteri yang berkenaan dan juga agensi SPRM di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi apa salahnya hak saya sebagai seorang ahli parlimen dan juga rakyat negeri Pulau Pinang ingin mendapatkan penjelasan. Kalau tak betul biarlah orang yang berkenaan menjawabnya. Tidak berasas satu. Yang Muhammad Tasik Gelugur dah sebut. Tuan Yang di-Pertua, Yang Muhammad Dia nak penjelasan. Saya nak sebut Yang Muhammad. Dekat Dun, apa tanya dekat parlimen? Tak ada menteri besar, ketua menteri, exco semua tak ada kat sini. Ni soalan untuk Dun. Yang Muhammad. Sila. Yang Muhammad, saya dengar Yang Muhammad minta penjelasan daripada Capitating. Tuan Yang di-Pertua, saya akan minta perhatian Menteri yang menjaga Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan juga saya akan minta perhatian Menteri yang menjaga SPRM untuk meneliti isu-isu yang akan saya bangkitkan. Dan saya juga mengharapkan ahli-ahli Dewan mendengar dengan teliti tentang isu-isu yang akan saya bangkitkan dan selepas itu kita mendengar apa penjelasan-penjelasan yang akan diberikan. Ini hak saya. BN jadi, tanya, BN jawab. Apa punya logik ni? BN tanya, BN jawab. Dalam isu ini, Tuan Yang di-Pertua, dalam isu ini ia membabitkan dua perkara. Yang pertama ialah isu berkaitan dengan pemilikan hartanah sebuah rumah nombor 25 di Jalan Pinhon, Georgetown, Pulau Pinang oleh YAB Bagan yang ada kaitannya pula dengan satu lagi isu, iaitu isu yang berkaitan dengan satu lot tanah
di Taman Manggis, Fasa 2, Jalan Zainal Abidin di negeri Pulau Pinang yang pada asalnya dikhususkan untuk tujuan pembinaan rumah kos rendah bagi tujuan untuk disewa kepada rakyat termiskin dengan kadar RM100 satu bulan. Jadi dalam hal ini isu negeri lah. Kenapa ni dibawa ke Parlimen? memang kena negeri Ya, juga Mama. ada dalam Ya, Mama, perkara. ada putih. di sini. Ya, Mama, Isu putih. negeri, tapi saya perlu penjelasan daripada kementerian. Kementerian Sebab mana? Kementerian Kementerian Luar mana? Bandar. Ini bidang kuasa Kementerian kerajaan Kesihatan negeri. Ini Tak isu yang saya. harus dibawa di Tun Negeri. Pulau Pinang. Tuan Yang Ya, Mama. Ketua, Negeri. Ya, Mama. saya Ya, mohon Mama. keizinan Hmm. untuk menjelaskan fakta isu. Dan saya minta menteri jawab. Bukan saya Yelah, minta. ini harus dibawa bukan oleh saya minta Abdul Seputih Abnu di jawab. Pulau Pinang. Seputih Kenapa nak di bela sini? apa? Ini salah tempat. Bukan. Ini adalah isu Ini kesejahteraan buang rakyat. masa saja. Ini adalah hanya isu mau kesejahteraan rakyat. memburuk-burukkan imej Memang bagan DAP tak di pernah Dewan pun Yang Mulia membawa ini. isu kesejahteraan rakyat. Ini ucapan salah tempat. Apabila Barisan Yang Nasional nak nampaknya bawa isu Kehormat kesejahteraan tidak rakyat, jelas Seputih. tentang bidang kuasa ahli Parlimen dan masalah juga Mama, Abdul. Seputih. yang telah pun diubah syarat, maka ini jadi satu hal masalah. Ya, Mama. Ya, Mama. Duduk ya. Duduk. Ya, Mama. Ya, Mama Tasik Gelugo. Ya, duduk sekejap. Ya, Mama sekalian. Ya, Mama Tasik Gelugo bertanya kepada KPKT. Dan KPKT semasa menjawab yang Amat Berhormat Bagan boleh juga mencela untuk memberikan penjelasan. Sila. Tasik Gelugo. Tasik Gelugo boleh. Simpan Ranggap. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tasik Gelugo. Sebenarnya isu ini Simpan rendah. bermula daripada satu isu di mana Yang Amat Berhormat Bagan telah pun menyewa sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Pang Likun, di mana rumah tersebut telah disewa pada kadar harga RM5,000 satu bulan. YB Bagan tidak mahu duduk rumah yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan negeri kerana rumah itu dikatakan telah pun rosak, dimakan anak-anak dan perlu kepada pembaikan. Jadi persoalan dia yang saya nak tanya Jabatan Penilaian dan juga Pembangunan Harta di bawah Kementerian Keuangan, apakah logik sebuah rumah yang dibeli dengan harga 2.5 juta pada Oktober 2008 oleh Pang Likun disewa setelah direnovasi dengan jumlah ratusan ribu, hanya disewa dengan kadar RM5,000 sahaja. Sedangkan dalam masa yang sama, sebuah rumah lagi dalam jarak 4 buah rumah daripada rumah nombor 25 ini telah pun dinilai dengan harga yang jauh lebih tinggi, sedangkan keluasan tanahnya cuma separuh daripada keluasan rumah nombor 25 tadi. Jadi ini menjelaskan, yang menimbulkan persoalan pada saya ialah yang saya minta JPPH Kementerian Keuangan menjawab, adakah benar ataupun adakah patut kadar sewaan RM5,000 dengan jumlah ataupun nilai rumah yang kita boleh anggarkan lebih daripada 3 juta. Ini satu persoalan. Jadi sekarang apabila rumah ini disewa lebih kurang 7 bulan, rumah ini disewa lebih kurang 7 tahun, maka pada Oktober 2015 rumah ini dijual kepada Yang Berhormat Bagan dengan harga yang begitu murah, iaitu cuma 2.8 juta. Rumah yang dibeli 7 tahun dulu harga 2.5 juta di satu kawasan yang begitu utama sekali di Georgetown, ya, dan akhirnya dijual setelah direnovasi pula masih dijual dengan harga 2.8 Apa ni ada kena dengan kebebasan negara? Yang penting saya nak maksud, Ini yang saya nak private tulis, yang saya nak affair. katakan di sini. Ini urus niaga Ialah, sendiri. Adakah yang dia penting saya bertanya nak katakan terhadap ini asal ialah tubuh yang Amat Bagan siapa ataupun kerajaan negeri? Pang Likun ini? Saya rasa saya perlu Jadi penjelasan dalam hal dulu. ini
Pang Dikun adalah Adakah atas tubuh badan pemilik rumah Yang tersebut Yang mempunyai kerajaan negeri. kepentingan Ya, Yang Muhammad boleh tolong Yang Muhammad. Ini soalan yang iaitu win menimbulkan bond. sangkaan buruk. Ya, Yang Muhammad boleh tolong Yang Muhammad. Sangkaan buruk Dan kepada seorang ini ahli bukan parlimen. sangkaan buruk, ini adalah Saya fakta. mohon Saya minta boleh buat buktikan ruang. dengan data dan Saya fakta. ini tidak betul Tuan Jadi Tuan Speaker. masalah yang timbul, masalah yang timbul Bukan di Dewan. persoalan dalam diri Ini saya adalah sebagai ialah satu yang pertama, serangan adakah kepada wajib peribadi kadar sewa ahli RM5,000 parlimen magang. Ya, yang Muhammad kedua, itu tidak masa dah habis Yang adakah Muhammad. Boleh wajib duduk. Dia tarik balik. setelah Minta Ya. tarik balik. Sila duduk Yang adakah Muhammad. wajib setelah 7 tahun Saya ini rumah soal itu peribadi, harganya soal baru pentadbiran kerajaan 2,8 negeri. juta. Apa Jadi tujuan dia perkara bawa ini ke dalam saya Dewan minta ini? JPPA Kementerian minta Kewangan dia tarik tolong balik beri sebab ini jawapan adalah satu dan peraturan juga pihak SPRM mesyuarat tolong sangkaan buruk menyiasat terhadap isu ini ahli parlimen. yang Mana ahli seterusnya saya Yang Muhammad. untuk Ya. Cukuplah Yang Muhammad. Jangan cukuplah Yang Muhammad. kosong di sini. Saya utarakan. Saya dengar, saya nak minta penjelasan. Tadi pihak sana kata ini isu DUN. Kemudian mesti bahas dalam DUN ataupun report dari SPRM. Saya nak bagi tahu. Terima kasih kepada Bukit Gelugur. Apa Tasik Gelugur? Apa yang dibangkit ini yang berlaku kepada Bekas Menteri Besar Selangor. Isu ini mula-mula timbul dalam Dewan. Daripada situ di-pick up oleh SPRM. Sebab itu kalau betul lah kisah ini berlaku, kalau Bekas Menteri Besar Selangor boleh diambil tindakan, kita minta SPRM siasat apa yang telah dibangkitkan oleh Bukit Gelugur. Ini kena mengenai dengan Ya, parlimen. cukuplah Yang Muhammad. Ini kena Why not? mendengar Why not parlimen. order? Sebab apa yang sebelah sana tak faham? Ini sepang ni salam. Dia kata, BN tanya, BN jawab. Apalah bodoh punya soalan. Ya, Yang Muhammad ada point of order Yang Muhammad. Ya. Pucung Yang Muhammad pucung. Si yang lain duduk Yang Muhammad. Tuan Speaker. Tadi 66, 3666. Saya rasa, Datuk Speaker, apa yang penting adalah apabila keadaan sebegini berlaku, adalah tugas Datuk Speaker untuk menegakkan peraturan mesyuarat. Okey, saya faham. Ya, sudah duduk Yang Muhammad, saya faham. Saya belum habis. Saya nak Saya bagi- faham. belum Ke sebut arah apa. mana Yang Muhammad? Saya faham. Yang Muhammad, ya. Ya, Yang Muhammad pucung, saya Datuk faham. Speaker, apa yang saya nyatakan, isu yang dibangkit ini tidak apa-apa kena-mengena dengan Ya, Yang Muhammad, saya faham Yang Muhammad. Sila duduk Yang Muhammad. itu satu. Nombor dua, cukup jelas, it shows the desperation on part of Barisan Nasional. Mereka tak ada isu lain. Ya. Mereka mensalahgunakan Dewan ini untuk bangkitkan burukkan nama seorang ahli yang tidak ada di sini. Ya. Tapi perkara ini dibenarkan oleh Datuk Speaker. Dibenarkan saja. Sila duduk Yang Muhammad, sila duduk Saya Yang nak Muhammad. minta penjelasan kenapa Ya. Tuan Speaker Saya akan jawab Yang tahu Muhammad. membenarkan perkara ini untuk berlaku. Ya, Terus saya akan berlaku. jawab Yang Muhammad. Seorang itu dicerca sebegitu saja, dibenarkan. Kalau ada masalah, buat laporan polis. Buat laporan polis. Yang Muhammad, Yang Muhammad, sila Kenapa duduk Yang takut Muhammad. nak buat laporan polis? Buat laporan polis. Datang ke sini minta kita siasat. Okey. Ya, sila duduk. The role of a Pucung, speaker. Yang Muhammad pucung. Please Yang Muhammad tanya uphold the karang. standing Tanya order. karang. Datuk. Ya. Peraturan mesyuarat. Betul surat mesyuarat. Ya. Tadi Pucung bangkit 36.6. Peraturan ini juga berada dalam Dewan Undangan Negeri. Ya. Mengapa semasa di Dewan Undangan Negeri Selangor, pihak kerajaan bukan Barisan Nasional boleh bangkit isu Bekas Menteri Besar Selangor. Mengapa Lazim, hari ini Tuan Speaker. apabila kita bercakap untuk kita perkara yang benar nak menggunakan peraturan. Tuan Speaker. Ini menunjukkan pembangkang bila kena batang hidung ikut peraturan. Tuan Bila Speaker, dia bantah Tanjung Karang cakap menghormatilah peraturan mesyuarat. peraturan. Peraturan mana? Inilah panggil pembangkang. Ya, Yang Muhammad tanya karang. Semua Betul lah Yang peraturan. Muhammad. Bila kena batang hidung Ya. ikut peraturan. Ya, Muhammad, ya, saya Bila faham. kena batang hidung nak Peraturan mesyuarat. berbagai-bagai Cukup Yang Muhammad tanya karang. Ini Cukup. Yang Muhammad. Waktu mana ada laporan polis? Where laporan polisian? Mana siasatan? kita boleh You baca, nak minta Dewan Rakyat buat siasatan untuk kamu. You are a lawyer, you should know. Pucuk. Apakah ini kamu bangkitkan isu berkenaan dengan DUN Selangor? Ini Ini Dewan Ini Rakyat. lawyer apa? Itu yang cukup jelas. Peraturan. Dia boleh cakap peraturan. Saya cakap peraturan. Apakah peraturan dalam Dewan Undangan Negeri? Kenapa Ini Dewan Rakyat. Tanjung Karang tak tahu. Datuk Speaker. Datuk Speaker. Tapi gelak. Ini Senyum. lawyer Laporan saja.
abuse of position. Complete abuse of position. No, you don't. Dia cakap apa? Oh, you are looking at that. 21 tahun jangan lupa. 21 tahun. Tapi Ya Muhammad cukup ya Muhammad. Hipokrit pemangkit. Ya Muhammad cukup ya Muhammad. Ini KDAP pun tak selesai lagi. Tuban haram cakap banyak. Okey, cukup. Sembah renggam. Yang Muhammad yang lain, Tasik Gulgo pun duduk Yang Muhammad. Yang Masuk pun habis. Yang Muhammad, saya ingin Mbak Rulin, Yang Muhammad Pucung. Sembah renggam, sila duduk. Yang Muhammad, banyak kali perbahasan-perbahasan yang ditimbulkan. Sama ada sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, juga menyebut ahli-ahli lain yang tiada juga dalam Dewan. Yang bukan saya nak memihak ke mana-mana pihak. Isu yang ditujukan pada Yang Amat Berhormat Pekan tiada juga dalam Dewan. Banyak kali ditimbulkan. Dengarlah dulu Yang Berhormat. Dan saya meneliti ucapan Yang Berhormat Tasik Glugo. Yang Berhormat Tasik Glugo tujukan persoalan kepada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. Satu, dengar Yang Berhormat. Yang keduanya, tujukan soalan ini kepada SPRM dan supaya Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab kepada SPRM untuk menjawab. Yang ketiga, Yang Amat Berhormat Bagan ada peluang untuk memberikan penjelasan semasa Yang Berhormat Menteri berkenan menjawab perbahasan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Tasik Glugo. Jadi tidak ada, saya kira Yang Berhormat Tasik Glugo sila gulung dan saya nak mempersilakan sila gulung Yang Berhormat Seputih. Sekarang ni saya mempengurusikan Dewan Seputih. Sila gulung. Tuan Speaker, saya ingin terus sikit lagi Tuan Speaker. Sila gulung Yang Berhormat. Untuk saya melengkapkan. Ya. Sembah renggam, cukuplah sembah renggam. Satu ayat saja. Cukuplah sembah renggam. Saya cuma cadangkan kalau boleh tak boleh siapkan dalam Ya Dewan ini, Muhammad. buatlah sidang akhbar kemudian. Ya Muhammad. Sila. Tuan Speaker, sebenarnya apa yang saya maksudkan, saya kena lengkapkan supaya Ya. ucapan saya tidak disalah tafsirkan. Ya, sila. Saya rasa Dalam hal ini, perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Dewan Bukit ini tentang bertajam, Perdana hal ini Menteri, bukan tajam. Saya Bukit ada kaitan dengan bertajam, Parlimen. sila duduk. dalam hal ini Tuan Speaker, selain daripada yang membabitkan isu YAB Bagan membeli rumah 25 Jalan Pin Hon tadi dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran, yang boleh menimbulkan satu prejudis di situ. Sebenarnya isu pembelian rumah ini berkait dengan lagi satu isu, iaitu isu penjualan tanah yang saya maksudkan di Jalan Zainal Abidin kepada KLIDC, yang mana KLIDC ini dimiliki oleh seorang seorang pemilik yang mempunyai kaitan dengan pemilik rumah. Speaker, inilah yang dihalang oleh Kedik 6 Yang melarang Muhammad ucapan macam Subang. ini. Saya dah buat ruling Yang Muhammad. Yang Muhammad. KLIDC ini dimiliki oleh Datuk Sang Yok Chiu. Subang. KLIDC dimiliki oleh Datuk Tasik Glugo, Yang Muhammad Tasik Glugo, saya pasti Yang Muhammad Tasik Glugo. Yang Muhammad Subang. Yang Muhammad Tanjung Karang, sila duduk. Yang Muhammad Tanjung Karang, Yang Muhammad Subang, sila duduk. Buat laporan polis, buat laporan SPRM, buat sidang di luar. Lepas itu berani ke buat menteri tu. 1996 saya masa tu ahli Dewan. Yang mula bangkitkan kes lewat Anwar Ibrahim kapal singa. Dia bangkit masa itu, mengapa tidak terus buat report polis? Dia bangkit dalam Dewan ini. Cukuplah Yang Muhammad Tanjung Karang. Menjadi kes. Bila dah Cukuplah Yang Muhammad. Masa itu adalah Tuan Speaker izinkan saya melengkapkan ucapan saya ini, Tuan Speaker. Cukuplah Yang Muhammad. Your mental. Ini orang sudah gila. Betul-betul sudah gila tau. What are you talking about? Masa itu sudah ada aduan dibuat. Tetapi aduan dibuat. Aduan dibangkitkan. Kamu ni sudah gila. pada Anwar Ibrahim. Mental. Mental. Parlimen dibuat. Bapa dengan anak. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Tidak menghormati. Okey Yang Muhammad. Okey, Tasik Glugo. Saya nak nyatakan Yang Muhammad Tuan Speaker bahawa duduklah floor saya. Tuan Speaker, saya nak nyatakan di sini bahawa pemilik rumah nombor 25 Jalan Pin Hon adalah merupakan rakan kongsi kepada seorang pemegang saham terbesar dalam syarikat KLIDC yang bernama Datuk
Datuk Tang Yong Saya Chiu. rasa kalau ada Jadi kes, dalam hal saya ini, minta, saya cabar dalam Taufik hal Glugu ini, buat laporan SPRM. pemilik Jangan rumah membuang yang masa parlimen berkenaan, di sini. mereka takut saya dedahkan perkara ini di dalam Kita parlimen. tidak takut. Dalam Jangan hal ini, menggunakan buat parlimen sebagai dalam ini pentas adalah politik. Politik Kalau yang Yang Mempunyai Muhammad, jangan ganggu Yang Muhammad. Tuan Speaker, dengan membuang masa pemegang saham KLIDC Speaker ini dan bermasalah, pemegang Speaker. saham KLIDC ini Yang Muhammad telah Tampin. berjaya memperoleh Okey, Mentajam, sila duduk. pembelian Speaker. saham daripada kerajaan negeri Di Sarawak Yang Muhammad ada Tampin tidak keluar keluar nanti, Yang Muhammad. parlimen sebab beliau Tetapi Perdana Menteri. dapat Perkara dibeli dengan berkaitan dengan harga Ketua cuma Menteri tidak ada 11 milion berkenaan dengan sahaja. parlimen. Cuba bayangkan, Kita dah cabar. Bukan cuba takut bayangkan cabar buat bagaimana laporan tanah SPRM. tanah yang begitu berharga, tanah yang begitu berharga dicadangkan untuk tujuan pembangunan perumahan rakyat termiskin. Adakah telah Taufik dijual Glugu tak kepada berani satu buat laporan syarikat SPRM untuk bina semata-mata hotel menggunakan dan untuk bina hospital imunisi parlimen? swasta yang Jadi kenapa mahal tak buat laporan dengan harga SPRM? 11 juta. Buatlah laporan Oleh SPRM. yang demikian, Dekat luar. Datuk Speaker, Buatlah. saya Jangan mohon cakap saja. saya mohon Tuan Speaker supaya menghentikan kes ini disiasat ucapan oleh buang masa ini. SPRM Tidak ada oleh kaitan langsung dengan Jabatan bidang kuasa Perdana parlimen. Menteri, dan juga saya mohon Yang Berhormat Kota Belud selaku Menteri Perumahan dan Kesejahteraan Bandar untuk menjawab kenapakah tanah lot 305, 306, 31314 Jalan Zainal Abidin yang saya maksudkan tadi di Pulau Pinang dijual, sedangkan tanah tersebut telah dicadangkan sebagai pembinaan rumah PPRT Tanah di bawah untuk bidang disewa kuasa pada kerajaan kadar negeri. 100 Patut negara kepada ini penduduk termiskin. Tuan Speaker, dalam patut kerajaan Taufik Glugu negeri. Ini minta soalan ahli memang Barisan ada Najib Dan Perdana adakah Tanya di Dewan Perdana persoalan Negeri. ini Mengapa Ini isu mendapat negeri, kebenaran bukan isu Kementerian rakyat. Perumahan dan Kesejahteraan Sudah Bandar keluar kerajaan yang negeri. kedua, Dia pasal saya bercakap minta Adun BN di Pulau Kementerian Pinang. Kesejahteraan Bandar Ya, saya menjawab Glugu itu. ni Taufik Glugu ni memang menyeleweng. Tuan Speaker, Projek Jangan PPRT kaget. di kawasan Apa dan yang ketiga, saya minta kementerian yang Tuan Speaker, diketuai ini oleh isu negeri. Taufik Glugu Yang Muhammad, sekejap, Yang Muhammad. Yang Muhammad Tasik Glugu. Yang Muhammad Tasik Glugu. Duduk sekejap. Yang Muhammad. Ya. Tuan Dipertua, tanah adalah bidang kuasa kerajaan. Mungkin tajam. Ya. Saya tidak boleh berhentikan Yang Muhammad Tasik Glugu kalau semuanya sedang membuat bisin mengganggu Yang Muhammad Tasik Glugu untuk membuat penggulungan. Apa yang nak diucap Yang Muhammad Bukit Mentajam, kalau sekali lagi Yang Muhammad bangun, bentara sila ambil tindakan. Ya. Yang Muhammad Tasik Glugu sila gulung. 1 minit saja. Terima kasih, Dia Tuan tengah Speaker. gulung Yang Muhammad. Yang Muhammad lain bising, tak didengar apa yang disebut Yang Muhammad Tasik Glugu. Saya tahu ini cara Yang Muhammad untuk mengganggu dan tidak ada catatan yang boleh diambil. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Oleh kerana isu ini membabitkan isu hak rakyat termiskin, kesejahteraan penduduk untuk menikmati rumah sewaan RM100 di negeri Pulau Pinang yang telah pun diletakkan asasnya oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini. Jadi sekarang hak ini telah pun diubah dan tanah ini telah dijual Okey, kepada Muhammad. pihak yang bertujuan untuk membangunkan dengan tujuan komersial. Jadi saya tanya di sini, adakah Kementerian Kesejahteraan Bandar mempunyai memberi kebenaran kepada projek seperti ini? Yang kedua, adakah Kerajaan Kesejahteraan Bandar mungkin ada apa-apa perbincangan dengan kerajaan negeri untuk menggantikan tanah projek PPRT di kawasan yang berkenaan? Dan begitu juga saya memohon kepada pihak SPRM di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk membuat siasatan dengan lebih lanjut lagi. Ya, Yang Kerana Muhammad isu tadi Yang Muhammad dah kes sebut yang Yang telah Muhammad. dibangkitkan Cukup tadi. Yang Muhammad. Yang Muhammad dalam perbahasan tadi Yang Muhammad dah sebut, faham, tak payah ulang. Yang Muhammad Okey. Tasik Glugu sila duduk, semua perbahasan tu telah direkodkan. Sila Yang Muhammad. Okey, saya mohon menyokong kita ucapan Ya. yang bertanggung. Terima kasih. Sila Yang Muhammad Lembah